Sindiket penipuan pekerjaan. Polis tahan lelaki yang diselamatkan dipercayai rekrut warga tempatan. Polis menahan seorang daripada 25 rakyat Malaysia yang diselamatkan daripada menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Myanmar pada 12 Mac lalu, setelah siasatan mendapati dia dipercayai berperanan merekrut warga tempatan untuk sindiket berkenaan. Timbalan Pengarah, Risikan Garis Miring Operasi, Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ, Bukit Aman, Datuk Fadil Marsus, berkata lelaki berusia 20 tahun itu ditahan selepas polis melakukan tapisan dan soal siasat terhadap kesemua mangsa yang dibawa pulang menerusi bas dari wilayah Tak, Thailand pada tarikh berkenaan. Kita teruskan menyelamatkan mereka sebelum ini, tetapi bukan semua mereka ini adalah mangsa. Daripada 25 orang itu, hanya 6 individu adalah mangsa sebenar. Beliau berkata lelaki itu akan ditahan reman 7 hari sehingga 20 Mac ini untuk siasatan lanjut dan polis telah membuka 5 kertas siasatan di bawah Seksyen 12 Akta Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyeludupan Migran 2007, ATIPSUM, Akta 670, membabitkan kontingen Kuala Lumpur dan Johor. Rakyat Malaysia lain yang diselamatkan itu pula masih disiasat dan telah memperoleh perintah perlindungan sementara selama 21 hari.